Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Badila. Masya Allah dia. Sampai juga dekat sini. Sampailah Kak. Sesat tak? Tak. Ramai ni request nak tengok rumah Kak ni. Jom masuk. Jom kita tengok. Kampung je bukan ada apa pun sebenarnya. Siapa kata lawa ni rumah viral tu guys. Okey, jom masuk. Cantiklah rumah dia. Rumah kampung je sebenarnya tau. Tak ada apa pun tapi dalam rumah ni keseluruhannya boleh katakan dia DIY, recycle, upcycle. Ni semua barang-barang kita semula. Wow, yang semua kita Kak DIY ni. InsyaAllah semua DIY. Berapa lama dah Kak duduk rumah ni? Ini rumah kelahiran tau sebenarnya. Jadi sepanjang hayat lah duduk dekat sini. Jadi kat rumah ni pun dulu sekecil je. Tapi rumah kampung kan biasalah dengan keluasan tu. Cantik. Ni malam sejuk Malam insyaAllah. Sejuk. Ni entrance tau. Okey, kalau dekat entrance ni semua pun barang-barang DIY. Macam ni lah. Ni kerusi-kerusi patah. Ni berapa lama dah ni? Ini tak ingat lah mungkin dalam 5-6 tahun lah macam tu. Kalau nak ingat balik. Itu pun dah mula nak goyang-goyang dah tu. Sebab dah banyak bawa ke sana kemari. Kita tengok kat sini, kayu-kayu ni semua pun kita kutip-kutip je. Pada ni tapak-tapak buangan sampah je. Serius cakap. Kawasan living area kita. Macam ni lampu ni kita dapat daripada bahan-bahan buangan. Kalau boleh tengok tu lah. Sudu plastik je. Ya betul. Yang ni DIY pertama tau. Masa mula-mula belajar nak buat DIY dulu, berangan-berangan lah nak buat DIY. Inilah dia. Masa tu tak ada tools. Jadi ambil masa 2 minggu ni nak siap. Okey, dekat area ni pula, yang ni meja ni pun meja DIY. Kalau tengok kerusi, tak tahulah semua DIY. Jam pun sebenarnya. Tapi hidup ke tak hidup ni? Ni jam ni kita cuma main teka-teka je. Teka je. Tapi Kak yang ni unik Kak. Ni intercooler. Intercooler. Tak pasti benda sebab kita perempuan tak pandai pemotoran kan. Yang penting pun, dia jadi lampu. Intercooler pun dia boleh buat dekor. Boleh je. Okey, ni antara DIY yang terawal lah yang kita suka lah. Sebab apa yang ni pun ramai juga yang tempah tu. Kak ni ada pintu kan? Ya, kunci pintu. Yang ni Kak Padilla baru buat Kak kan daripada tayar betul? Yang ini tayar sebenarnya. Kita recycle. Ada 2 ni buat. Inilah tempat simpan barang-barang. Tak sorok-sorokkan ni dosa-dosa anak-anak ni. Okey, yang ini dining area pada pintu pakai je. Sebab sebelum ni meja kecil. Anak-anak dah besar ni dah tadi tak muat. Ini lampu daripada penutup periuk. Wow. Sangat-sangat kreatif ya Kak Padilla ni. Sebab mungkin pasal minat je. Minat dengan benda-benda yang pelik. Ini satu lagi jam DIY tapi macam biasalah. Tak ada ni main teka-teka jugalah ya. Yang ini dibuat daripada pintu ni. Pintu terpakai. Maksudnya tu laci-laci terpakai, kita buatkan rak. Okey, mesti dia. Yang ni, ni semata-mata sebab HDM. Tak buka-buka. Dah buka 2 kali pasang balik. Ya Allah, semata-mata untuk korang korang nak OOTD sangat kan? Guys, dia macam pelamin pun ada. Okey, kita nak try OOTD sikit lah kat sini. Kita duduk macam ni. Boleh tengok gambar, posing. Ini sebenarnya ruang menonton keluarga. Kalau macam boleh tengoklah dia macam ada sikit